Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak bincang pasal kertas kerja program Family Day uh, pada hari raya nanti, iaitu di Homestay LJ Aropalih. Okey, untuk pendahuluan, program Family Day ini dianjurkan bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan dalam suasana santai dan harmoni. Pemilihan Homestay LJ Aropalih adalah bersesuaian kerana persekitarannya yang tenang, selesa serta lengkap dengan kemudahan untuk aktiviti keluarga. Program ini dirancang selama 3 hari 2 malam dengan pelbagai aktiviti santai, riadah dan kebersamaan. Okey, objektif program kita ialah seperti berikut. Program kita ini ialah bertujuan untuk mengeratkan silaturahim dan hubungan kekeluargaan, kemudian memupuk semangat kerjasama dan toleransi melalui aktiviti berkumpulan, memberi peluang kepada ahli keluarga berehat daripada kesibukan harian dan mewujudkan kenangan manis dan bermakna bersama keluarga masing-masing. Okey, maklumat program yang kita akan buat pada hari homestay tersebut ialah nama program adalah program Family Day Nyang Comel 2026. Okey, tempat di Homestay LJ Aropalih. Tarikh 24 sehingga 26 bulan Mac 2026. Tempoh 3 hari 2 malam. Sasaran adalah ahli keluarga. Bilangan peserta lebih kurang 65 orang. Kalau lebih pun tak apa. Okey. Untuk jadual atau cara program terperinci ya. Pada hari pertama, ingat ya, pada hari pertama pada pukul 10 pagi, okey, setiap keluarga boleh bersiap sedia dengan makanan dan barang-barang keperluan yang nak dibawa ke homestay pada petang itu. Jadi pada pukul 10 pagi itu setiap keluarga boleh bersiap sedialah. Okey, pada pukul 3 petang kita akan daftar masuk di homestay LJ pada pukul 3 petang. Ingat ya, pukul 3 petang kita akan daftar masuk. Pada pukul 4 petang kita akan adakan aktiviti bebas. Nak mandi kolam ke, nak bergambar ke, nak apa ke, semua boleh. Dalam 6.30 petang kita membuat persiapan diri. Kemudian pukul 8 malam kita ada aktiviti makan malam. Dalam pukul 9 tu kita ada buatlah BBQ, aktiviti santai keluarga, persiapan hadiah, upacara sekanika untuk esok tu. Ingatlah, ikutlah nak buat apa-apa pun persediaan untuk esok. Pada pukul 11 malam tu bolehlah rehat dan tidur. Okey, pada hari kedua ya, pukul 8 pagi kita bersarapan pagi. Masakan yang kita akan buat tu terserah pada AJK makanan lah, apa yang dia orang nak masak. Okey, pada pukul 9 pagi kita ada aktiviti bebas. Yang mana yang nak mandi kolam ke, nak budak-budak ke apa semua tu boleh. Kemudian pukul 10 pagi tu kita dah nak mulakan persediaan untuk aktiviti sukaneka. Sebab dia orang minta nak buat awal. Takut saat lagi tak dan. Okey, pukul 10 pagi tu diminta semua keluarga bersiap sedialah dengan pakaian, uniform masing-masing. Apa yang diorang nak pakai, nak bergambar ke, nak apa ke, semua boleh buat pada masa tu. Dan kita akan start pada pukul 10 pagi lah. Nanti untuk acara sekanika tu saya akan buat satu video yang asing. Okey, pada pukul 1 petang kita akan berehat untuk makan tengah hari dan solat. Selepas itu pada pukul 2.30 petang kita akan sambung balik ya, akan buat sambungan balik pada aktiviti sukaneka yang kita rancang itu. Okey, sampailah habis
kesemua acara yang kita plan. Kita telah memilih 10 acara basic yang kita akan mainkan pada hari tersebut lah. Kalau kata ada masa lagi, kita akan tambah lagi lah masa untuk sukaneka tersebut. Okey, pada pukul 8.30 malam pada hari yang kedua itu adalah malam mesra keluarga, di mana pada malam itu kita akan buat sedikit persembahan, kemudian kita akan buat penyampaian hadiah dan juga cabutan bertuah. Okey, kena ingat ya, penyampaian hadiah daripada acara sukaneka yang kita buat pada siang hari tersebut, dan cabutan bertuah untuk yang kita telah plan, seperti periuk nasi. Kita ada buat cabutan bertuah kipas angin, blender, kita ada dapur gas, kita ada apa lagi ya? Adalah apa-apa pun, tengok nanti. Okey. Pada pukul 11 malam kita boleh berehat dan tidur. Dan besoknya, jangan lupa ya, hari ketiga besoknya pada pukul 8 pagi kita ada sedikit sarapan lah. Sarapan untuk lapik perut lah orang kata kan. Okey, dalam pukul 9 tu kita dah kena mula aktiviti lah, untuk nak berkemas ke, yang mana nak bergambar ke, yang budak-budak nak mandi-mandi kolam kan mandi. Dalam pukul 10.30 tu kita dah kena kemas homestay kita, sebab kita akan keluar pada pukul 12 ataupun 12.30 tengah hari. Okey, faham ya? Okey, ini adalah untuk jawatan kuasa pelaksanaan homestay Nyang Comel. Okey, pengurusi adalah Azman Daris, naib pengurusi Sarifah Atun, Setiausaha Azman Daris, Bendahari Norashima, AJK Aktiviti Nur Syawani, Nadia, Nur Syamira, Balkis dan Nur Amelia. Okey, AJK Makanan Syarifah Aida, Kak Lin, Syarifah Aini. Okey, AJK Makanan akan memastikan makanan cukup ya untuk dimakan untuk semua keluarga. Dan AJK Logistik serta Keselamatan kita lantik Muhammad Afandi dan Muhammad Nazri. Okey, untuk anggaran perbelanjaan pada hari homestay tersebut, anggaran yang kita pembelanjaan yang kita buat adalah sewa homestay 2 malam RM1,600. Makanan dan minuman untuk 6 kali okey adalah RM700. BBQ dan jamuan RM200. Peralatan aktiviti dan hadiah RM500. Lain-lain RM200. Jumlah keseluruhan yang kita bajet adalah RM3,200. Jadi anggaran kos setiap keluarga RM600 satu keluarga kali dengan 5, maka duit kita ada RM3,000. Di sini kita masukkan RM3,200 sebab siapa-siapa yang nak sponsor tu tak ada masalah kan. Nak sponsor beras ke, nak sponsor ayam ke, nak sponsor ayak ke, nak sponsor hadiah ke, boleh dialu-alukan. Okey, untuk penutup ya, kesimpulannya program Family Day ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua peserta dengan mengeratkan hubungan kekeluargaan serta mewujudkan suasana kebersamaan yang harmoni. Okey, semoga program ini berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang ditetapkan. Okey, terima kasih. Saya Azman bin Dere. Hari ini adalah berapa hari bulan hari ini 7 hari bulan Mac 2026. Okey, berjumpa kita semula di next video. Saya akan terangkan acara sukaneka yang kita akan jalankan pada hari yang kedua. Okey, bye.